Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesi yang kedua untuk minda strategik, Datuk. Yang pertama tahun 2026. Betul? Okey. Yang first masa tu kita buat akhir 2025, kita dah discuss sikit overview pembikinan strategi. So yang kedua ni kita nak terus go deep, lebih mendalam dengan buku minda strategik. Tapi sebelum tu, Datuk, selepas minda CEO, ramai juga yang bertanya-tanya, kenapa Datuk beria-ia dengan minda strategik tu sebagai buku seterusnya? Sebab bagi saya dalam perniagaan yang paling penting ialah strategi. Sebab strategi ni kita nak tetapkan ke mana perniagaan nak dibawa dan macam mana nak sampai. Dan banyak perniagaan yang apabila tak ada strategi, dia main ikut aja lah. Sebab bila kita ada strategi, kita tahu mana kita nak letak duit, mana kita nak kembangkan, mana yang kita nak biarkan. Jadi sebab strategi itu seperti mana dalam buku ni ialah pilihan-pilihan yang kita buat. Jadi bila kita pilih tu, ada benda yang kita pilih nak buat dan ada benda yang memang bagi kita tak penting lah, kan? Jadi sebab itulah bagi saya untuk membantu usahawan kat luar ni, saya nak kongsikan pengalaman saya berkenaan dengan strategi sebab saya memang banyak terlibat lah. Sampai sekarang pun masih lagi terlibat dengan strategi. Jadi bagi saya kalau perniagaan tak ada strategi memang susah nak berkembang dan dia boleh terlanggar dinding dengan senang sebab dia tak tahu mana dia nak pergi. Itu yang buat saya beria-ria sangat. Dalam buku minda strategik ni, awal-awal Datuk ada tuliskan 8 komponen minda strategik ni. Antara 8 ni semua nanti kita akan up dekat kita punya video semua. Antara 8 komponen minda strategik ni, mana yang paling penting yang kalau boleh Datuk nak highlight? Bagi saya lah dalam banyak-banyak tu, terutama dalam konteks sekarang ialah pemikiran yang holistik. Maknanya kita boleh ataupun dalam bahasa lain ialah menyambung titik-titik yang berselerak. Saya selalu sebut benda ni sekarang sebab kita tengok sekarang contohnya kan, orang duk cerita harga emas naik, kan. Jadi kalau kita ni tidak holistik pemikiran kita, kita tidak pandai menyambungkan titik yang berselerak, kita duk dengar orang yang jual emas kat Malaysia, harga nak naik, itu saja. Tapi kalau kita tengok dalam dunia sekarang dengan kedudukan pasaran saham Amerika yang ramai orang gusar bahawa boleh bertahan atau tidak, kita tengok peperangan yang berlaku di sana sini, bukan setakat yang dimulakan oleh mereka. Sekarang ni di antara yang paling kuat kacau orang ialah UAE misalnya, sebab dia dekat dengan Israel. Dan kita boleh tengok juga tentang perubahan dari jadi benda-benda ni menyebabkan tindakan balas dari negara lain. Mereka tak nak berniaga dalam dolar, mereka nak adakan sistem perdagangan sendiri. Jadi ini mempengaruhi harga emas tu sendirilah. Jadi kalau kita tak nampak kaitan antara isu pasaran saham Amerika tentang pelbagai ketidaktentuan dari segi peperangan misalnya. Jadi kita mungkin tak nampak mengapa orang beli emas yang kalau dalam bahasa pelaburannya dipanggil risk of asset. Maknanya apabila ada risiko, cari emas. Bila nampak risiko kurang, jual emas, pergi labur tempat lain. Jadi benda-benda gini yang bagi saya penting dalam pembentukan strategi, dan ini memerlukan pemikiran yang holistik dan mampu kita sambungkan pelbagai data maklumat yang mungkin kalau kita tidak kaji, kita tak nampak kaitannya. Tapi bila kita kaji, kita nampak gambarannya. Itu yang penting bagi saya lah. Salah satu juga yang daripada 8 komponen minda strategik itu, Datuk tulis faham kompleksiti. Kalau tadi Datuk cerita pasal isu-isu antarabangsa, kita ada bisnes kecil, sederhana dan bisnes besar. Adakah bisnes kecil pun terkesan dengan semua ni? Adakah perlu ambil tahu atau cukup defend diri as long yalah, sebab semua ni dalam pasaran yang sama kan. Maknanya
macam kita lah, kita bawa kereta, ada bas, ada lori, ada kereta, ada motosikal, ada basikal. Jadi kalau kita tak tahu pergerakan-pergerakan kenderaan yang lain, silap-silap kita kena langgar. Kan? Jadi walaupun kita bukannya nak berlumba dengan motosikal, kita tak nak berlawan dengan lori, tapi bila kita naik basikal, kita kena tahulah di mana kedudukan kita dan apa yang akan jadi pada kita sekiranya yang lain-lain ni ada masalah. Kan? Jadi dalam perniagaan pun samalah. Maknanya kita mungkinlah tidak menghadapi satu-satu isu secara langsung, tapi tempiasnya adalah. Kan, macam contohnya kalau katakan kenaikan barang, harga barang, kan, disebabkan katalah kesan ekonomi dunia. Jadi perniagaan-perniagaan yang besar yang ada import ekspor tu dia akan terkesan. Jadi bila kita nak beli barang daripada mereka ni, kita pun terkenalah kesan tu kan. Jadi sebab tu kita tak boleh nak ambil sikap kita tak nak tahu apa yang berlaku, kita nak fokus pada diri kita saja sebab kita ni dalam satu ekosistem yang besar. Apa yang terjadi pada orang lain mungkin akan kena pada kita. Jadi nak faham kaitan, nak faham apakah kemungkinan berlaku, ini kompleks. Jadi sebab itulah kita kena membiasakan diri kita untuk memahami kompleksiti itu dan kita kena latih lah. Maknanya kan kalau kita dengar berita, kita tak boleh just dengar saja, kita kena fikir apakah kesan berita tu kepada kita sekiranya ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Tapi dengan ada pemikiran begitu, kita akan sentiasa cuba memahami apa yang berlaku dan kaitan-kaitannya dengan benda-benda lain yang mungkin sampai kepada kita. Itu yang bagi saya memahami kompleksiti ni penting lah. Dalam video sebelum ni kita dah discuss misi, visi dan antara bab-bab awal dalam buku Minda Strategik ni lah tu. Dan kalau kita teruskan adalah tentang proses pembentukan strategi daripada menentukan kedudukan semasa ke mana kita nak pergi. Kalau Datuk boleh komen? Okey, dia dari segi konsepnya mudah saja. Saya duduk di Taman Melawati, saya nak datang ke Hamka Coffee di Bandar Puteri Bangi. Jadi bila saya bangun tidur, saya kena tetapkan mana saya nak pergi. Kalau saya masuk dalam kereta, jalan saja, pusing-pusing saja, tak ke mana dah. Mungkin minyak kereta habis tapi tersekat tengah jalan tapi tak sampai. Jadi bila saya dah tetapkan okey nak pergi Hamka Coffee di Bandar Puteri Bangi, kena sampai pukul 11. Jadi saya kena pilihlah jalan mana nak datang, nak pakai kereta ke, nak pakai Land Rover ke, kan, nak bawa laju mana sebab ada speed trap kat sini sana, nak kena bayar tol, pastikan ada smart tag. Jadi kita tahu macam mana nak sampai ke sini. Masalahnya kebanyakan orang dia suka naik kereta tapi dia tak tahu nak ke mana. Kan? Jadi aktiviti memandu tu ada lah. Pusing steering dan sebagainya tapi tak tahu ke mana. Kan? Jadi ini yang kebanyakan perniagaan yang tak ada strategi tu macam tu. Jadi balik kepada buku ni, ialah maknanya kita pada hari ni kita berada di kedudukan yang ada sekarang. Kita nak kedudukan yang lebih baik di masa depan. Dan saya definisikanlah strategi ni nak capai kedudukan yang lebih baik yang impaknya besar dan bertahan lama. Dia bukannya baik sekejap lepas tu masalah balik lah. Jadi daripada situ kita kena tengoklah macam mana nak sampai. Yang inilah yang contohnya kita nak ada produk baru kan. Jadi bila nak ada produk baru, kita kena ada mungkin proses pengeluaran yang baru, perlu teknologi baru, perlu orang-orang yang ada kemahiran baru kan. Jadi apabila kita dah tahu mana kita nak pergi, kita kena tahu apa yang perlu diadakan. Dan daripada situlah kita buat perancangan setiap tahun apa yang perlu ada dan kita laksanakan. Itu secara
mudahnya lah kan. Jadi nak tetapkan sasaran tu kadang-kadang dia perlu kepada kajian, sebab kita ni bukan meniaga seorang-seorang kan, macam kedai buku ni. Kedai buku lain pun ada, dan sekarang konsep kedai buku dan kafe ni dah makin popular. Betul. Kan? Mungkin sebab orang tengok kat sini berjaya, orang nak buat. Dan ini merupakan satu perkara yang orang kena faham lah. Maknanya kalau kita buat satu benda tu menjadi, ianya akan membuka mata orang lain nak masuk ke dalam pasaran yang sama. Jadi kalau kita tidak anticipate atau menjangka benda ni berlaku, dan kita tak ada langkah-langkah yang seterusnya, mungkin kita bagi idea, orang lain buat lagi hebat, mereka yang lebih berjaya dari kita. Jadi sebab itulah dalam pembentukan strateginya, dia bukan hanya kita fikir seorang-seorang, kita kena fikir persaingan kita macam mana, dan adakah suasana ekonomi itu akan terus sama ada makin baik ataupun menurun, apa yang akan dibuat oleh pesaing kita, ataupun untuk kita capai tu, adakah kita boleh bergantung pada pembekal yang ada. Kan tadi kita duk bincang pasal buku, kan nak sasaran harga sekian-sekian, tapi ada isu lain pula. Betul. Kan, jadi dalam membentuk strategi tu, kita akan fikirkan benda ni lebih awal, supaya bila kita laksanakan dan ada halangan, kita dah tahu apa yang nak buat. Dan dalam masa yang sama, kita tahulah keperluan modal macam mana, macam mana nak bina tim kita, sebab mungkin strategi yang baru memerlukan kemahiran yang baru, ilmu yang baru. Jadi dan apabila dah ada strategi jangka panjang tu, kita akan buat plan perniagaan ataupun business plan setiap tahun yang mengambil kira lah apa yang patut kita buat, dan daripada gabungan inilah diharapkan kita akan sampai ke sasaran kita yang kita nak lebih baik dan bertahan lama. Sebelum kita masuk objektif strategik dengan plan tindakan, apa yang kita nak kena ambil tu? Tadi Datuk banyak mention baru, produk baru, proses baru, kemahiran baru. Selain dalam bisnes tu kita tahu kena ada pembaharuan sentiasa, bagaimana pula keseimbangan dengan untuk maintain ataupun bertahan ataupun memperbaiki apa yang dah ada, repair the foundation. Okay, dia biasanya kalau dalam corporate lah, dia akan ada yang dia orang panggil BAU, business as usual, dan dia akan ada langkah-langkah strategik yang baru tu lah. Kan. Tapi satu lagi frame yang kita boleh guna ialah apabila kita nak berubah, ni tak kira lah berubah dalam apa bentuknya, dia akan ada benda yang kita baru buat, benda yang lama yang kita nak kena buat lebih, benda yang lama yang mungkin kita kata kita just buat seperti mana yang kita dah buat, dan apa yang kita nak kena berhenti buat. Sebab kadang-kadang, sebab dia asalnya macam ni, mengapa kita kena ada strategi? Sebab mana-mana perniagaan pun dia akan ada kekangan sumber. Modal tu terhad. Betul. Kalau tengok Google ke Apple ke, dia orang kena ada strategi, sebab satu persaingan lah, satu lagi modal kita terhad. Jadi kita kena gunakan modal yang ada untuk benda-benda yang betul-betul membantu kita untuk melonjak ke kedudukan yang lebih baik. Itu asas dia. Sebab kalau kita tak ada modal yang terhad, kalau kita modal kita tak terhad, kita buat apa sajalah, nak ni ada, tapi hakikatnya semua perniagaan tak cukup modal. Jadi kena pilih-pilih. Jadi bila kita nak berubah, dia ada yang baru tu, yang saya sebut tadi. Tapi mungkin ada yang lama yang kita kena giatkan lagi. Just tambah baik. Just tambah baik ataupun lebih baik. Dan dia ada benda yang mungkin kita just jalan macam tu saja, tapi yang penting juga ialah apa yang kita kena berhenti. Sebab benda tu mungkin tak ada nilai tambah ataupun nilai tambahnya rendah. Jadi baiklah kita berhenti benda tu, gunakan sumber yang ada untuk buat benda baru ataupun memperbaiki apa yang ada. Jadi buat baru, buat lebih,
buat yang sama dan berhenti daripada apa yang telah kita buat ni akan memberi kejelasan kepada orang apakah perubahan yang kita nak, kan? Itu nak dimensi satu lagi lah. Dalam buku ni ada tak? Saya terlepas satu maksudnya. ada dalam kuadran dekat pelaksanaan. Yang 4 tu, yang kotak tu. Ni 4 komponen perubahan ni. At least ada. Dan juga dalam Minda CEO pun ada tu. Ada. Benda tu benda basic, tapi kalau orang faham, kan boleh macam anak kita kan, kita nak suruh dia berubah. Ada benda yang dia kena stop, ada benda yang dia nak kena buat baru, ada benda yang dia dah buat, continue aja. Tapi kadang-kadang bila kita cerita pasal perubahan, kita tak sebut benda tu. Kita cakap berubah. Iyalah berubah macam mana? Bila kita definisikan, orang dah tak boleh lepak, kena baca buku lebih, kena yang ni okey boleh kan. Jadi barulah orang tahu berubah tu macam mana. Considerkan 4 komponen perubahan. Okey Datuk, dalam buku ni juga Datuk banyak mention tentang objektif strategik dan kena ada plan tindakan. Tadi pun Datuk dah mention sikit. Apa yang kita perlu ambil kira tu untuk dua perkara ni? Adalah bila kita macam tak ni lah kan, bila saya nak datang ke sini, saya ada 2 je kereta. Kalau campur kereta isteri saya 3 lah. Kereta saya ataupun nak naik Land Rover ataupun nak pinjam kereta isteri. Tapi kalau kereta saya ada, takkan nak pinjam kereta isteri. Land Rover lambat sikit. Jadi bawalah kereta yang biasa. Jadi kita memilih lah. Jadi kalau katakan contohnya lah jejak tarbiyah nak besarkan lagi kan, bila kita kata nak besar tu apa makna dia? Tambah cawangan ke, nak besarkan kedai ke kan, nak atas tu nak tukar jadi ruang jualan ke kan. Jadi kadang-kadang kita, masalah manusia ni ialah kita tak boleh menggunakan istilah yang abstrak sampai orang tak faham. Jadi bila kata nak memperbesarkan perniagaan, lagi strateginya ialah okey nak tambah cawangan. Sekarang dah ada kat Sabah katakan. Jelas lah. Tapi boleh juga membesarkan perniagaan dengan menambah lagi ruang dekat atas tu dengan anggapan bahawa pelanggan lebih ramai akan datang. Kan? Jadi bila kita kata kita nak pergi ke tahap yang lebih baik tu, kita kena definisikan lah. Mungkin dari segi pasaran kita nak tingkatkan 20%. Kan? Okey, daripada macam mana 20% tu mungkin 80% produk lama, 40% produk baru. Bila ada produk baru, kena buat produk baru. Bila nak buat produk baru, adakah kita kilang kita ni boleh keluarkan produk baru ataupun nak kena beli mesin baru. Kan? Jadi itulah langkah-langkahnya. Jadi kalau disebut dari segi objektif ni, mungkin biasanya kita pecahkanlah dari segi pasaran macam mana, dari segi operasi macam mana. Bila operasi tu dia ada 2 komponen, mesin, jentera, teknologi dan juga manusia. Jadi tim pula macam mana, adakah nak kena tambah orang yang ada kemahiran baru ataupun cukup dengan yang ada sekarang, nak kena reskill saja, hantar pergi training, dan dari segi duit macam mana. Jadi komponen-komponen inilah yang akan dipecah-pecahkan lagi supaya ada pelan-pelan tindakan yang tertentu lah. Jadi kalau kata nak buat produk, dia kena ada design, kena ada mesin, kena ada operasi baru. Jadi kita kena susun lah kan. Jadi satu kita susun ikut objektif strategi. Jadi pasaran, operasi, keuangan, ahli pasukan dan sebagainya. Dan kita boleh pecahkan mengikut jangka masa jugalah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi apabila kita buat business plan kita tu, dia akan ada semua dimensi ni. Dimensi pasaran macam mana, dimensi operasi macam mana, dimensi ahli pasukan macam mana, dimensi keuangan macam mana. Kalau yang satu lagi peraturan ke apa macam mana. Jadi dia tahulah tahun 1 patut macam ni, tahun 2 macam ni, tahun ketiga macam ni. Jadi kalau strategi kita 5 tahun, kita kena ada pecahan untuk 5 tahun tu lah.
Kalau corporate besar atau company besar, maybe dia boleh buat projection untuk 3 tahun, 5 tahun. Kalau yang kecil sikit Datuk, setahun, kemudian dia drag untuk 6 bulan, 3 bulan. So is it okay macam tu Datuk? Sebab kalau fikir bertahun-tahun, sesuatu yang di luar kawalan. Dia kadang-kadang capacity untuk syarikat besar pun, kalau dia fikir 3 tahun, 5 tahun pun, benda berubah juga. Okay. Yang kecil pun sama juga. Cuma apa yang penting dalam strategi ni, kita nampak ke mana kita nak pergi. Kan? Maknanya kita tahu, okay, kita di point A, kita nampak point B tu di mana. Bila kita berniaga, hari pertama pun dah boleh berubah. Kan? Katakan tiba-tiba ada lagi peperangan antara Israel dengan Iran ke, kan? Sekarang masuk China, Russia ke, dunia akan berubah dalam sekelip mata. Jadi sama ada, balik kepada tadilah, sama ada kita ni lori ke, bas ke, kereta ke, motosikal ke, basikal ke, kalau ada kemalangan di jalan raya tu, semua orang akan sangkut. Masa tu mungkin motosikal dia lebih pandai cilok lah, apa, basikal dia slow dia boleh, tapi bas, lori apa, dia sangkut lah. Kan? Jadi kecil tidak bermakna kita tak perlukan strategi. Tapi tak perlulah kita buat sampai terlalu complicated, sampai kita menghabiskan masa buat perancangan tapi tak laksana. Itu pun tak guna juga. Setuju. Jadi perlu ada dan berkadar dengan perniagaan yang kita jalankan. Perbezaan kedudukan membezakan perspektif Datuk. Datuk ada tulis dalam buku ni, atas bukit nampak lain, di tengah nampak lain, di bawah pun nampak lain. Dalam pembentukan strategi, kalau dalam syarikat akan ada pelbagai perspektif ini. Kalau Datuk boleh komen macam mana nak satukan? Dia gini lah, yang atas tu biasanya bos-bos lah. Sama ada kita ni founder ke, pengasas perniagaan, pemilik perniagaan. Jadi biasanya kita lebih jauh pandangan kita sebab ni seorang lagi. Selamat datang, terima kasih. Tingkatan jadi itu merujuk kepada kalau kita ni pemilik perniagaan, pengasas, mungkin kita nampak lebih jauh sebab taruhan kita lebih tinggi, kan? Dan di bawah kita tu kita ada mungkin kaki tangan kanan yang membantu kita, kan? Dan di bawah tu lagi lah lain-lain ahli pasukan lah. Jadi mereka ada sudut pandang yang berbeza sebab peranan mereka berbeza, cabaran yang mereka hadapi berbeza, kan? Jadi dalam pembentukan strategi biasanya yang atas tu lebih berperanan sebab dia nak letakkan arah tuju yang lebih jauh, kan? Tapi apa yang saya cuba sampaikan ialah dalam bentuk strategi pun kadang-kadang ada isu operasi, ada isu pelaksanaan, dan mungkin yang bawah-bawah ni boleh bagi pandangan lah. Dan apabila strategi sudah dibentuk dan nak dilaksanakan, yang bawah-bawah ni pun kena tahu apa sebenarnya yang kita nak sasarkan, apa yang perlu mereka buat supaya semua berjaya. Jadi itulah yang dipanggil cascading of strategy lah. Kita memperincikan lagi supaya orang-orang kat bawah tu tahu peranan mereka, fungsi mereka, apa yang perlu mereka buat, dan masing-masing bekerja ke arah yang sama walaupun kerja mereka mungkin berbeza. Itu yang dimasukkan dengan tinggi rendah tu, kan? Jadi sebab kadang-kadang orang kat bawah dia tak nampak apa yang bos tengah hadapi, kan? Jadi itu yang perlu ada komunikasi, penerangan. Dalam buku ni, dalam buku Minda Strategik, Datuk ada mention siapa yang perlu termasuk dalam pembentukan strategi. So kalau yang tingkatan pemandangan yang macam Datuk bagi tahu tadi, adakah yang pekerja di bawah just ready to execute, atau mereka pun sebahagian daripada tim untuk membentuk strategi? Dia bergantung pada perniagaan lah. Kalau besar sangat tu takkanlah semua orang nak dibawa, kan? Jadi kita ambil yang biasanya daripada atas lah. Daripada atas. Tapi pelaksanaan semua kena terlibat, kan? Jadi tapi kalaulah ada mungkin kita nak dapat pandangan yang berbeza, kita nak ambil orang bawah pun tak ada masalah, kan? Cuma kadang-kadang apa yang dibuat,
kita ada satu proses lain lah. Kita panggil dia orang, dia bagi idea, dan daripada idea tu dikumpulkan dalam masa nak bincang tu kita bentangkan. Jadi maknanya idea mereka turut dibawa ke atas. Jadi dia ada banyak kaedah dari segi nak membawa idea pemikiran dalam proses pembentukan strategi. Tak semestinya semua orang kena datang lah. Maksudnya key players tu masuk. Tapi kalau perniagaan tu kecil, ada 4-5 orang aja, angkut semua lah. Faham. So kita go deep kepada strategi tu. Datuk ada mention kesan perubahan kepimpinan. Dah buat strategi, tetapi di tengahnya dia bukan macam episod lepas. Episod lepas kita kata pivotkan terus bisnes tu. Tetapi ni bisnes yang sama, perubahan kepimpinan. Tapi saya nak tambah lagi satu, kalau ada perubahan key player dalam pasukan Datuk, kesan dia, how to stay on track. Sebab tu kan, apa peranan strategi ni ialah supaya track tu tak berubah. Coach boleh berubah, tetapi boleh berubah, track tak berubah. Itu dia punya ni lah kan. Jadi dalam konteks organisasi ataupun perniagaan, CEO tu lah yang biasanya yang memacu. Bila ada perubahan CEO ke, sudah tentu arah tuju sama, tapi kaedah mungkin berbeza, gaya pengurusan boleh berbeza. Tapi bila ada strategi yang sudah sudah mantap, ianya boleh diteruskan lah. Kalau ada perubahan dari segi kaki tangan kanan pula, ianya lebih kepada bagaimana CEO tu nak sesuaikan dengan mungkin orang baru, sebab mungkin cara bekerja walaupun arah tuju sama tapi gaya kita berbeza. Manusia ni dia ada perbezaan dari segi pendekatan kan. Ada yang lembut, ada yang ganas, ada yang keras. Jadi itu yang ni. Tapi kalau tak ada strategi, lagi pening lah. Kan bila bos tak ada, nombor satu lagi macam mana kita nak. Jadi peranan strategi tu sebenarnya ialah nak satukan pandangan orang yang pelbagai ni supaya walaupun mereka buat kerja lain, cara lain, tapi tetap ke arah yang sama. Itu yang penting. Antara sebab kenapa saya bertanya soalan tu Datuk, daripada tahun lepas kita ada bekerjasama juga dengan beberapa agensi atau institusi. Tahun ni pun sama, kita ada meeting. Bila kita cakap, why don't you do like this in term of potential whatever semua, tapi pengarah kita sampai tahun depan. Nanti kalau pengarah baru masuk akan berubah. Maksudnya dia bukan tak nak buat perubahan, tetapi kalau buat pun akan bila new director masuk akan totally bertukar. Kalau Datuk faham lah situasi ini masalah budaya lah. Okay, dia masalah budaya. Sebab budaya ni pun satu perkara yang saya sebut juga. Sebab budaya ni dalam bahasa yang mudah ialah bagaimana sesuatu perkara dibuat di sini. Kan? Ada organisasi yang cepat, ada organisasi yang lambat, ada organisasi yang kerja dia ialah jangan buat benda baru kerana menyusahkan sahaja. Jadi ini bergantunglah. Kan? Jadi kalaulah dan seperti mana saya sebut, peranan CEO ataupun pengarah ataupun apa nama jawatan penting. Jadi bila ada perubahan, mungkin pendekatan berbeza ataupun penekanan berbeza. Jadi ini benda yang biasa lah. Sebab tu bila kita membentuk strategi dan kita tahu ada pihak-pihak yang perlu kepada kerjasama mereka, kita kena ambil kira ni perubahan-perubahan ni. Kita tak boleh andaikan semuanya sama. Dia kena tengok, kalau ni berubah macam mana kita nak pastikan kepentingan kita tak terhakis lah dengan kepimpinan yang baru yang ada pada organisasi tu. Jadi sebab tu dalam ni saya selalu sebut andaian pun penting. Betul. Assumption. Jadi sebab strategi ni masa depan. Untuk kita, contoh je lah, saya nak datang ke sini. Saya kata saya nak tolak pukul 10 supaya sampai pukul 11. Andaiannya tak ada kemalangan jalan raya. Tiba-tiba ada. Sama ada kalau ada waste, kita bolehlah cari jalan lain. Kan? Jadi andaian ni yang penting. Sebab kadang-kadang orang bila dia buat andaian, dia ingat benda tu macam benar-benar akan berlaku. Tapi apa sahaja benda yang ada andaian,
ianya boleh berubah pada hari yang seterusnya. Dia boleh berubah macam tu. Jadi sebab tu kadang-kadang bila merangka strategi kita kena ada macam orang selalu sebut lah plan A, plan B, plan C. Tapi tujuannya tetap sama. Sebelum nak masuk pasal kepentingan budaya tu, Datuk ada mention, saya nak tahu cabaran-cabaran, bukan merangka strategi, cabaran-cabaran pelaksanaan strategi. Biasa Datuk dah manage pelaksanaan tu cabaran itu banyak lah kan. Yang antaranya lah yang saya sebut tadi, andaian yang kita buat tu mungkin tak betul. Dah efek pelaksanaan kan. Satu lagi ialah dari segi sumber. Maknanya sebab setiap perancangan kita mengandaikan kita ada orang yang mempunyai kemampuan tertentu, kemahiran tertentu. Jadi mungkin kita kata okey lah, kita boleh latih ahli pasukan kita supaya dapat benda tu. Tengok-tengok bila dilatih tak mencapai apa yang diharapkan, ataupun orang yang kita harapkan berhenti kerja. Kan? Jadi ini benda-benda yang sentiasa berlaku. Okay. Kita tak boleh kata bila ianya berlaku lemah semangat, sebab memang ini lumrah. Kan? Dari segi keuangan, mungkin kita andaikan ada modal baru yang masuk, ataupun kita buat keuntungan tertentu yang menyebabkan kita ada lebihan dana untuk melabur dalam perkara-perkara baru. Kan? Jadi benda ni dia dinamik. Kan? Dan mungkin dalam buku Minda CEO dulu saya dah sebut tentang 5 pemacu perubahan dah, teknologi, alam, peraturan dan seumpamanya. Jadi bila kita berniaga dan melaksanakan strategi, kita hidup dalam suasana yang sentiasa berubah. Kan? Jadi kalau kita tak boleh nak menguruskan perubahan tu, ataupun menguruskan kejutan, macam contohnya ada orang berhenti kerja, ataupun partner kita syarikat yang ni tiba-tiba bankrupt ke apa ke, ataupun tiba-tiba masuk pesaing baru yang kita tak terfikir pun dengan produk baru. Jadi dia kena ada kemampuan untuk mengolah pelaksanaan strategi supaya kita tetap capai apa yang kita ada. Jadi benda-benda ni lah dia memang satu bab bahagian pelaksanaan ni. Tapi prinsipnya macam tu. Saya nak tinggalkan separuh bab pelaksanaan dengan menilai strategi untuk kita punya episod 3 nanti, Datuk. Biar dia ada skip-skip supaya orang boleh connect pada. Kita nak masuk tadi macam Datuk cerita, kepentingan budaya dan nilai, Datuk. Apakah budaya dan nilai yang menyokong pencapaian strategi? Ini kan, saya dah banyak terlibat dengan pelbagai organisasi. Jawapannya tak ada. Sebab memang susah. Okey. Kan sebab tu saya kata budaya dalam definisi saya ialah macam mana sesuatu perkara diuruskan ataupun dilaksanakan di sini. Jadi kadang-kadang kita nak strategi yang memerlukan perubahan daripada buat kerja cara perlahan dengan buat kerja cara cepat. Benda tu bukan senang tau. Walaupun kita cakap semua orang kena faham lah, sekarang kena buat cepat. Tapi sebab dia dah terlampau biasa dengan perlahan, bila dia nak buat cepat mungkin dia takut silap kan, ataupun tak cukup stamina, separuh jalan dah lembek. Jadi ini perlu digarap setiap hari tau. Dan yang paling penting, bos tu kena berbudaya macam mana yang dia nak. Sebab kalau bos cakap kita nak budaya macam ni, tapi perangai dia tak kena dengan budaya tu, anak buah kan ikut bos, dia tak ikut apa yang kita cakap. Tapi pekerja ataupun manager lebih ramai berbanding satu bos. Adakah budaya tu dia bermula daripada bawah? Dia kena daripada atas lah. Memang daripada atas. Kena atas, kena. Dan benda ni dia kena disyarah setiap hari. Kalau ada mesyuarat kena sebut. Kalau ada peluang minum air kena sebut. Baru itu pun belum tentu mencapai apa yang kita harapkan. Jadi bagi saya ini antara cabaran terbesar dalam pelaksanaan strategi. Kan sebab tu saya rasa ada saya tulis culture eats strategy for breakfast. Budaya memakan strategi untuk minum pagi. Maknanya kalau you got the wrong culture, susah nak jalankan. Adakah culture yang macam Datuk maksudkan ni, dia termasuk juga dengan
disiplin ataupun peribadi pekerja yang ada dalam walaupun dari segi teori kat luar lain, kita dari segi sebagai teorinya pekerja bila lain. kita duduk kat luar lain, bila masuk ke dalam kita boleh nak beza. kena buat cara yang berbeza. Tapi kita ni satu jiwa, kan, jadi susah kita nak kat luar lain, kat dalam lain, dia akan terbawa-bawa juga. Lepas tu dia ada budaya secara berkumpulan, kan. Lepas tu dia ada budaya atas dan bawah. Jadi dia banyak dimensi budaya ni. Jadi sebab tu bagi saya ini yang paling waktu kadang-kadang jadi CEO jadi garang tu. Okay. Sebab kalau dah kali hentam je lah. Okay. Tapi kalau kita tekan, dia jadi Kau sekejap patah je. lah. Lepas tu dia akan jadi budaya lama balik. Sebab tu dia kena berterusan dan kena, maknanya daripada atas CEO kena turunkan budaya tu kepada yang bawah. Lepas tu diharapkan mereka ni pun akan turunkan kepada yang bawah. Tapi kadang-kadang pemahaman tentang apa yang perlu dibuat boleh berbeza. Dah faham nak buat, kemampuan berbeza. Jadi ini benda yang sebab tu bagi saya lah, kan, kalau dalam menguruskan apa-apa organisasi, benda-benda ni macam lumrah lah. Kita tak boleh lah nak cepat mengalah. Kan, inilah mencabar kepimpinan kita sebenarnya. Kalau kita rasa benda yang kita nak buat ni baik, hadapilah. Barulah ada challenge lah. Sebab Datuk banyak terlibat dalam pembentukan pelaksanaan organisasi-organisasi penting dalam negara juga. Dan dalam buku Bina Strategik ni pun ada banyak anekdot. Kalau maybe Datuk boleh kongsikan satu anekdot daripada pengalaman Datuk yang Datuk ada cerita dalam Bina Strategik tu. Yang mana satu lah yang nak, sama ada tabung haji yang suka dengar tak? Cerita tabung haji. okey lah. Ada cerita yang best? Tak, tabung haji mudah je. Okay. Bila saya masuk tabung haji, saya tengok logo tabung haji, kan, dia ada hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Dan bagi saya ini satu benda yang bagus. Sebab bila kita mentadbir, mengurus organisasi yang ada unsur-unsur agama ni, bila ada hayya 'alal falah tu, patutnya ianya menjadi satu dorongan kepada ahli dia untuk mencapai falah tu, kan. Sebab falah ni kejayaan. Jadi saya tanyalah beberapa jabatan, kan, okey, jabatan ni falah kamu macam mana, yang ni falah kamu macam mana. Jadi apa yang saya dapati masa tu lah, kadang-kadang orang tak dapat nak menghayati apa yang ada dalam logo tu dengan cara kerja dia. Maknanya walaupun ada dalam logo hayya 'alal falah, tapi mungkin tak ditekankan, okey, kalau buat kerja ni falah dia mesti macam ni, kalau yang ni falah dia mesti macam ni. Jadi itu bagi saya salah satu contoh lah, apa yang diaspirasikan dengan kefahaman di bawah mungkin ada jurang yang tidak diuruskan, ataupun mungkin hanya nampak logo cantik, ada cokan kata cantik, lepas tu ianya terbiar begitu saja dan tidak dijadikan sebahagian daripada budaya kat bawah. Kan macam jejak tarbiyah, kan, memasyarakatkan ilmu dan budi, kan. Tapi kalau you all tak faham, bila aku tanya macam mana kau memasyarakatkan ilmu, kau apa sebab kita tak boleh gantung benda tu tanpa kita get the people to understand that. Faham. Tapi janganlah complicated sangat, nanti orang tak faham. Sebagai jejak tarbiyah, kalau hayya 'alal falah tu macam mana? Maksudnya in term of product. Tak tahulah, you define lah. Artis yang nak kena define tu. So bahagian editorial kena ada hayya falah, maksud falah dia. Mungkin falah dia ialah tak ada apa ni, senang orang baca ke apa. Pemasaran dia macam strategi objektif lah, kan. Hayya datang kejayaan. Kita berniaga ni nak berjaya lah, kan. Okey, apa maksud kejayaan dalam perniagaan? Sama je. Bila kita telah merangka strategi, melaksanakan strategi, bila waktu yang kita perlu ukur sama ada kita still on track ataupun strategi kita berjaya? Dia kena sentiasa, kena berkala lah. Berkala. Maknanya kalau katakan, sebab dia cascading dia, daripada strategi kita ada business plan. Business plan kita implement. So setahun ada 12 bulan.
So kalau dalam biasanya setiap 3 bulan ke, tengoklah macam mana. Sebab penilaian ni bukannya hasil. Penilaian ni ialah proses untuk kita tahu sama ada berjaya atau tidak. Kalau berjaya, macam mana nak tambah lagi kejayaan. Kalau belum berjaya, macam mana nak buat supaya berjaya. Jadi penilaian strategi bukannya matlamat. Ianya merupakan langkah untuk mengetahui sama ada strategi itu benar-benar dilaksanakan dengan berjaya dan apakah tindakan yang kita perlu buat berdasarkan maklum balas yang kita dapat. Itu kena faham tu. Maknanya kalau excellent, adakah kita kata okey ataupun macam mana nak lagi baik? Kan? Mungkin sebab bila kita buat perancangan, katalah nak jualan, kita rancang kita nak jual katalah 1 juta. 3 bulan dah sampai 1 juta. Nak tutup kedai ke? Kan mungkin kita sebenarnya underestimate potensi kita. Jadi kalau dah 3 bulan 1 juta, kalau setahun patutnya paling kurang 4 juta lah. Kalau aku jadi bos, patut 5 juta lah. Tekan lagi sikit maksudnya. Tekan lebih sikit kan. Jadi inilah penilaian strategi belum duduk. Jadi dia akan mencetuskan perbincangan. Dan dalam perbincangan tu mungkin kita dapat idea baru ke apa ke supaya sasaran kita tu dicapai. Kalau dah terlebih sasar, mungkin sasaran tu sebenarnya dah didiscountkan daripada awal supaya nampak cemerlang. Ini biasa juga, ini budaya lah ni. Balik kepada budaya kan, dia dah tahu dia boleh lari 100 meter tapi dia kata 80 cukup lah. Jadi bila dia lari 100 meter dia macam cemerlang lah. Sepatutnya 120 meter baru cemerlang. Ini semua benda-benda yang akan kita hadapi dalam organisasi yang lebih besar lah. Itu nanti kita nak sambung pasal budaya ni, pelaksanaan dan juga penilaian ni untuk next kita punya session, Datuk. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya Minda Strategi.